Assalamualaikum dan salam sejahtera saudara. Selamat kita berjumpa lagi pada kepuncak saingan Liga Bola Sepak IPT merebut Piala Menteri Pendidikan Malaysia. Siaran secara langsung kami bawakan kepada anda dari padang ataupun stadium UM Arena di Jalan Pantai Baru Kuala Lumpur. Cuaca di stadium UM Arena hari ini begitu baik sekali, panas terik, dan sebentar nanti kita akan menyaksikan pertempuran hebat di antara juara bertahan pasukan Universiti Kebangsaan Malaysia menentang pasukan Universiti Malaya. Satu saingan yang dijangka menarik kerana kedua pasukan membariskan ramai pemain-pemain berbakat. Ini menunjukkan bahawa saingan Liga IPT sekali lagi telah berjaya mengesan pemain-pemain berbakat dalam bola sepak di negara kita di peringkat IPT. Bersama saya adalah yang berbahagia Datuk Haji Nasir Mat Dam, Timbalan Ketua Setiausaha PPT Kementerian Pendidikan Malaysia. Jadi Datuk, boleh Datuk bagi komen tentang Liga IPT yang hari ini hari kemuncak dan terbukti Liga IPT telah berjaya mencungkil ramai pemain-pemain berbakat. Okay, Alhamdulillah hari ini kita akan dapat menyaksikan pertandingan akhir bola sepak antara Universiti Kebangsaan Malaysia dengan Universiti Malaya di bawah Piala Menteri Pendidikan. Ini adalah kali yang keempat, tahun yang keempat kita menganjurkan pertandingan bola sepak antara universiti. Tujuan utama kita menganjurkan program ini ataupun pertandingan ini ialah untuk kita mencungkil, melahirkan seberapa ramai pemain-pemain bola sepak, bukan saja di peringkat universiti tapi juga untuk mewakili negara. Dan setakat inilah alhamdulillah saya rasa beberapa orang pemain daripada liga ini telah pun terpilih untuk menyertai pertandingan ataupun menyertai pasukan negara. Dan kita rasa bersyukur, alhamdulillah kita akan meneruskanlah kita punya liga bola sepak ini pada masa-masa akan datang untuk meningkatkan mutu permainan bukan saja bola sepak tapi pertandingan-pertandingan sukan yang lain. Dan pertandingan bola sepak ini merupakan pertandingan sukan nombor satu negara. Dan tentunya pihak universiti, Institut Pengajian Tinggi di negara kita nak menyumbang melahirkan pemain-pemain yang bukan saja di peringkat kebangsaan negara tetapi di peringkat antarabangsa juga. Jadi akhir sekali Datuk, apakah harapan Datuk kepada kedua-dua pasukan yang akan bertanding sebentar nanti? Kepada kedua-dua pasukan yang akan bertanding sebentar nanti, Universiti Kebangsaan Malaysia dan juga Universiti Malaya dalam pertandingan akhir ini, saya ucapkan mereka dapat bertanding dengan semangat kesukanan yang tinggi dan apa pun keputusan terbulanglah. Keputusan maknanya of course lah, yang terbaik itu akan mendapat kemenangan lah. Tapi jangan yang kalah itu bukan menjadikan satu halangan untuk maju lagi pada masa-masa yang akan datang. InsyaAllah. Terima kasih Datuk. Demikian tadi temu bual saya dengan yang berbahagia Datuk Haji Nasir Mat Dam, Timbalan Ketua Setiausaha PPT Kementerian Pendidikan Malaysia. Baiklah, kedua pasukan sudah pun bersiap sedia untuk diarak masuk ke tengah padang. Kita berehat dulu seketika sebelum kita menyaksikan perlawanan akhir Liga IPT Piala Menteri Pendidikan Malaysia di antara juara bertahan UKM menentang pasukan UM. Kita akan bersama dengan Pekan Ramli dan juga Hasnizam Muzi sebentar nanti. Berehat dulu seketika. Salam bahagia saudara dari Stadium UM Arena ataupun daripada Arena UM di Universiti Malaya ini. Sebentar lagi kita akan dapat menyaksikan perlawanan akhir bola sepak Piala Menteri Pendidikan di antara tuan rumah Universiti Malaya yang akan turun bertemu dengan juara bertahan Universiti Kebangsaan Malaysia bagi musim 2013 ini. Perlawanan yang bolehlah kita anggap kejohanan bola sepak paling berprestij di peringkat institusi pengajian tinggi dan juga kejohanan di peringkat universiti di Malaysia ini pada tahun 2013, di mana kita akan menyaksikan satu lagi perubahan ataupun anjakan paradigma dalam sukan bola sepak di negara kita, khususnya apabila kejohanan bola sepak di peringkat yang dimainkan di peringkat universiti ini yang semakin lama semakin meningkat prestasinya dan semakin tinggi prestijnya. Jadi bersama saya yang akan memberikan ulasan perlawanan pada petang ini, perlawanan akhir yang membawakan hadiah wang tunai bernilai RM30,000 adalah bekas pemain kebangsaan dan pemain Johor Hasnizam Uzair.
Jadi Hasnizam mungkin sedikit boleh gambaran yang boleh Hasnizam berikan berhubung ataupun berkaitan dengan prestasi pemain yang bakal kita tonjolkan dalam perlawanan akhir pada petang ini. Satu inisiatif yang begitu murni sebenarnya dilakukan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia dengan adanya Liga ataupun Piala Kementerian Pendidikan ini sudah tentu platform sebenarnya kepada generasi-generasi muda di luar sana untuk meneruskan bakat mereka sekiranya mereka layak ataupun memasuki ke peringkat menara gading. Saudara sedang menyaksikan perlawanan secara langsung yang dibawakan oleh Astro Arena Nadi Sukan Malaysia. Perlawanan akhir bola sepak Piala Menteri Pendidikan 2013. Kalau pada 2012 kita dikenali dengan nama Piala Menteri Pengajian Tinggi, tetapi kali ini kita berubah kepada Piala Menteri Pendidikan apabila Kementerian Pendidikan dan juga Kementerian Pengajian Tinggi mula digabungkan. Jadi pada petang ini, saudara, kita akan dapat menyaksikan kehebatan anak-anak muda yang berada di Menara Garing untuk menunjukkan kemahiran mereka selain kepintaran mereka di menyambung pengajian di institusi pendidikan tinggi, tetapi juga bahkan juga di dalam permainan bola sepak. Jadi Hasnizam, mungkin kita boleh memperkatakan kerana tahun 2013 ini apabila beberapa pemain yang pernah mewakili skuad kebangsaan terutama Harimau Muda C yang turut berada dalam senarai pemain yang diturunkan oleh Universiti Kebangsaan Malaysia dalam perlawanan pada petang ini. Satu pertandingan yang begitu menarik untuk disaksikan kerana ia ataupun diwakili oleh pemain-pemain yang berbakat, di mana kita harapkan seperti mana UKM di dalam senarainya Ruben adalah merupakan seorang pemain pasukan kebangsaan. Dan yang lebih penting saya melihat bagaimana objektif bahagian sukan untuk melahirkan thinking athlete. Melahirkan pemain-pemain yang boleh menggunakan kebijaksanaan, bukan saja kemahiran bermain bola sepak tetapi kebijaksanaan dalam menunjukkan bakat mereka, merancang dan menyusun pergerakan-pergerakan dalam permainan bola sepak ini, Hasnizam. Sudah tentu dengan adanya kebijaksanaan itu mereka sudah boleh merancang ataupun memikirkan ke hadapan apakah tindakan-tindakan yang perlu mereka lakukan. Dan sambil itu kita melihat bahawa pemain-pemain diperkenalkan kepada tetamu kehormat yang berbahagia, Dato' Haji Nasir bin Makdam, Timbalan Ketua Setiausaha PBT Kementerian Pendidikan, sambil diiringi oleh Timbalan Pengerusi Masum Majlis Sukan Malaysia yang berbahagia Profesor Datuk Dr. Abdullah Muhammad Said. Begitu juga dengan pegawai-pegawai di Kementerian Pendidikan, khususnya di bahagian sukan Kementerian Pendidikan. Jadi saudara, menurut kepada senarai pemain yang dapat kita lihat, walaupun saya melihat bahawa Ruben tidak diturunkan, Hasnizam, mungkin di peringkat awal ini ataupun sememangnya direhatkan dalam perlawanan ini ataupun mungkin akan dimasukkan dalam separuh masa kedua. Itu yang akan kita saksikan sebentar lagi, Hasnizam. Kita harapkan inilah satu sebenarnya strategi yang dijalankan oleh jurulatih. Piala Menteri Pendidikan mula diperkenalkan pada tahun 2010. Hasil daripada idea yang telah diberikan ataupun yang telah dicurahkan oleh Menteri Pengajian Tinggi pada tahun 2009 menyaksikan satu lagi pertandingan bola sepak selain daripada Liga Bola Sepak Antara Universiti Awam yang mula diperkenalkan pada tahun 2004, iaitu Unileague, dan kemudiannya pada tahun 2010
Piala Menteri Pengajian Tinggi ini mula diperkenalkan seolah-olah selain daripada Liga, dia ada satu lagi tournament ataupun kejohanan bola sepak seperti seolah Piala FA atau Piala Malaysia, Hasnizam. Ya, dengan adanya satu pertandingan ini sudah pasti setiap pasukan akan membuat persiapan yang begitu rapi, terutamanya merancang apakah yang perlu mereka lakukan pada setiap tahun. Inilah yang kita inginkan dan lihat bagaimana setiap universiti melahirkan pemain-pemain yang berbakat, terutama dalam bidang bola sepak. Ya, dan untuk Piala Menteri Pengajian Tinggi ini, kejohanan ini dijalankan secara liga. Pada awalnya melibatkan beberapa kawasan zon dan seterusnya satu kejohanan peringkat akhir melibatkan johan di setiap zon diadakan. Terdiri daripada zon utara, zon tengah 1, zon tengah 2, zon selatan, zon timur, zon Sabah Sarawak dan juga bagi mewakili satu lagi pasukan yang mewakili pasukan IPTS. Dan pasukan inilah yang berentap dalam dua kumpulan yang menyaksikan pasukan yang muncul juara kumpulan dan naib juara kumpulan beraksi di peringkat separuh akhir. Dan UKM pada peringkat separuh akhir telah menewaskan UiTM dengan jaringan 1-0, manakala pasukan Universiti Malaya telah menumpaskan pasukan Universiti Multimedia ataupun MMU dengan kemenangan 2-1. Dan inilah dua pasukan yang akan berentap bagi menentukan pasukan manakah yang akan muncul juara bagi Piala Menteri Pendidikan bagi musim 2013 ini. Juara bagi tahun 2010 ialah UiTM dan juara pada 2011 juga UiTM apabila menewaskan Kolej Komuniti Kedah dengan keputusan 5-4, manakala bagi juara 2012 iaitu juara bertahan yang turut beraksi dalam peranan akhir pada musim 2013 ini iaitu Universiti Kebangsaan Malaysia yang muncul juara pada musim 2012 apabila turut menewaskan Kolej Komuniti Kedah dengan jaringan 2-1. Dan saudara akan dapat menyaksikan sebentar lagi perlawanan yang membabitkan juara bertahan Universiti Kebangsaan Malaysia yang memakai jersey serba oren ataupun berwarna oren berseluar hitam, manakala bagi pasukan Universiti Malaya memakai jersey berwarna biru. Jadi di atas kertas mungkin Hasnizam boleh memberikan sedikit gambaran pasukan manakah yang dikatakan mempunyai kelebihan dalam perlawanan ini. Dengan faktor pengalaman setelah mengecapi kejuaraan pada tahun lalu, pasukan UKM sudah tentu akan membawa satu semangat untuk mereka pamerkan pada petang ini. Tetapi kita perlu ingat bagaimana cabaran yang telah dilalui oleh pasukan Universiti Malaya ini. Sudah pasti pemain-pemain mereka akan memberi tentangan yang sengit kepada pasukan UKM. Pemain-pemain yang diturunkan untuk pasukan Universiti Kebangsaan Malaysia ialah penjaga gol Muhammad Farizwan Kamarudin yang juga merupakan pemain bagi skuad Harimau Muda C yang kini menyambung pengajian di Universiti Kebangsaan Malaysia, dan barisan pertahanan yang diketuai oleh Faiz Bandung, Hafizuddin Sulaiman, Muhammad Sufian Saad dan Asnan, manakala barisan tengah untuk UKM akan dikemudikan oleh Muhammad Daud Bahari dan juga Muhammad Azri Zulkifli, seorang lagi pemain daripada skuad Harimau Muda C. Manakala barisan hadapan untuk pasukan Universiti Kebangsaan Malaysia akan diketuai oleh Helmi Hariri, juga seorang lagi pemain dari skuad Harimau Muda C, di mana barisan hadapan pasukan UKM mempunyai 3 orang pemain yang diambil daripada Harimau Muda C untuk menyambung pengajian di UKM, termasuklah Gusti Ishak, Ahmad Azruddin dan juga Fitri Daim. Dan 3 pemain, Helmi Hariri, Gusti Ishak dan Ahmad Azruddin, adalah merupakan pemain yang perlu diberi perhatian oleh pasukan Universiti Malaya dalam perlawanan pada petang ini. Manakala Universiti Malaya menurunkan penjaga gol yang memakai jersey nombor 23, Ahmad Syahidan, manakala barisan pertahanan diketuai oleh Ashraf Rosli, Muhammad Syukur, Syahrul Azri dan juga Muhammad Bazli Kamarudin. Manakala barisan tengah dikemudikan oleh Kapten Afiq Amsyar dan juga Muhammad Hasbi Hussein. Barisan hadapan untuk pasukan Universiti Malaya diketuai oleh Muhammad Rizal Lasang, Azul Hisham Taib, Muhammad Zamri Ramli dan juga Andrew Susaimaini. Tetapi yang menarik ialah Hasnizam, Universiti Malaya walaupun mereka bukanlah finalis pada tahun 2012, tetapi 10 daripada 11 pemain yang diturunkan dalam perlawanan akhir pada petang ini merupakan pemain yang beraksi dalam separuh akhir pada musim 2012 lalu. Dengan pengalaman mereka ketika beraksi di peringkat separuh akhir pada tahun lalu sudah tentu mengiringi pasukan Universiti Malaya ini untuk memberikan satu tentangan, dan pengalaman itu penuh bermakna
sekiranya mereka dapat menurunkan ataupun memberikan pada petang ini Mempersembahkan permainan yang menarik. memberikan cabaran kepada UKM. Ya. Jadi untuk pengadil perlawanan pada malam ini ataupun pada petang ini sebenarnya lah Jiwana dan Punia Murti, manakala penolong pengadil satu ialah Muhammad Zairul bin Muhammad Nur. Inilah pengadil yang dapat kita lihat sekarang ini, Jiwana dan Punia Murti, manakala penolong pengadil dua ialah Bazrul Hisam bin Zainul dan pegawai keempat perlawanan ialah Muhammad Fairuz bin Zulkifli. Jadi kita akan dapat menyaksikan pada bila bermasa sebentar saja lagi perlawanan yang akan dimulakan di antara UKM dan juga Universiti Malaya. Universiti Kebangsaan Malaysia walaupun diletakkan sebagai pasukan pilihan, tetapi dengan kelebihan Universiti Malaya yang beraksi di gelanggang sendiri dan juga dengan sokongan padu yang diberikan oleh para penyokong yang berada di arena UM ini, kemungkinan juga perlawanan pada ini boleh menjadikan satu perlawanan yang mungkin lebih getir ataupun lebih sukar untuk UKM. Hasnizam. Ya, sudah tentu dengan keadaan cuaca yang panas ini akan memberi sedikit tekanan kepada pemain, di mana 10 minit pertama ini menguji sebenarnya kekuatan mental dan juga fizikal para pemain kedua-dua pasukan. Perlawanan sudah pun dimulakan dengan sepak mula yang dilakukan oleh Universiti Malaya. Yang memakai jersey berwarna oranye dapat kita lihat rasakan awal yang dilakukan, tetapi sudah ada kekasaran yang dilakukan ke atas pemain UKM iaitu Muhammad Azri Zulkifli. Kedua-dua pasukan perlu menyesuaikan dengan keadaan padang, kerana kita perhatikan padang yang begitu baik dan di sinilah kemahiran dan skill individu perlu digunakan oleh kedua-dua pasukan ini untuk merancang. Satu hantaran jauh ke dalam kotak penalti, asakan awal yang dilakukan oleh UKM Fitri Daim, tetapi sudah ada 4 ataupun 5 pemain Universiti Malaya yang berada di dalam kotak penalti untuk menghalang gerakan awal ataupun asakan awal yang dilakukan oleh pemain nombor 23 yang dapat kita lihat ialah Muhammad Azri Zulkifli, pemain yang berasal dari Kedah dan juga merupakan pemain daripada Harimau Muda C yang setakat ini telah menyumbang 3 gol dalam aksi di Piala Menteri Pendidikan bagi musim 2013 ini. Andrew yang bergerak di sebelah kiri, satu larian yang cantik daripada pemain Universiti Malaya tetapi terlalu kuat pula asakan awal yang cuba dilakukan oleh Muhammad Zamri Ramli. Larian yang bijak dilakukan oleh Zamri, sentuhan pertama yang kemas tapi sentuhan keduanya terlalu jauh, dan saya kira pemain tahanan sebelah kanan pasukan UKM perlu memberi perhatian kepada Zamri kerana saya melihat pemain ini mempunyai kepantasan. Andrew diasak di situ oleh Muhammad Daud Bahari. Pergelutan yang berlaku menyaksikan Muhammad Azri Zulkifli sekali lagi dikasari. Pemain Harimau Muda C yang berasal daripada Kedah yang menyumbang 3 gol. Kita lihat bagaimana asakan yang dilakukan oleh pemain Universiti Malaya. Kapten pasukan UKM Hafizuddin Sulaiman, pemain yang turut beraksi untuk UKM pada musim lalu ataupun dalam final yang menyaksikan mereka muncul juara. Satu gerakan awal cantik larian dilakukan oleh Gusti Ishak. Masih lagi Gusti, satu hantaran ke tengah, tetapi bola sudah pun keluar untuk sepakan gol kepada Universiti Malaya. Ya, satu tindakan yang bijak daripada Ashraf, pemain pertahanan pasukan UM, yang mana dapat membaca larian yang dilakukan oleh Gusti, dan di situlah Ashraf menggunakan kekuatan fizikalnya untuk menghalang daripada Gusti melakukan hantaran lintang. Ahmad Syahidan, penjaga gol Universiti Malaya yang turut mewakili pasukan AUG di Laos pada tahun lalu. Penjaga gol yang berasal dari Kelantan
yang juga merupakan masih lagi pemain yang dikekalkan oleh Universiti Malaya, pemain berpengalaman yang turut beraksi pada musim 2012. Ahmad Azridin, satu hantaran ke tengah, tetapi sudah pendapat dikeluarkan. Masih lagi asakan dilakukan oleh UM. Dapat dirampas di situ oleh pemain pertahanan bek kiri Muhammad Bazli Kamarudin. Satu hantaran baik mencari pemain nombor 14 Gusti Ishak yang telah pun menyumbat 5 gol setakat ini. Cantik permainan 1-2 bersama dengan Ahmad Azridin, tetapi Fitri Daim yang sebenarnya sudah pun dikasari ataupun dijatuhkan. Perpujian harus diberikan kepada pemain pertahanan pasukan UM yang terus memberi tekanan kepada Gusti dan juga rakan-rakannya daripada melakukan hantaran-hantaran ke dalam kawasan penalti. Asnan yang diasak oleh Ashraf. Pemain bek tengah untuk pasukan Universiti Malaya juga turut beraksi mewakili pasukan Universiti Malaysia dalam sukan ASEAN University Game di Laos pada musim 2012 ataupun pada tahun 2012 yang lalu. Penjaga gol Ahmad Syahidan, penjaga yang berasal dari Kelantan, satu tendangan yang mencecah ke separuh padang yang dapat kita lihat, walaupun dalam keadaan padang yang tidaklah begitu smooth ataupun tidaklah begitu licin sebenarnya Hasni Nizam. Dan di sinilah pemain-pemain perlu bijak untuk mengawal tempo permainan, dan setiap larian-larian yang dilakukan perlulah melihat dulu adakah rakan mereka sudah bersedia untuk melakukan hantaran. UM mengatur gerakan. Manusia Muhammad Hasbi Husin, tetapi diasak di situ Muhammad Zamri Ramli yang dikasari oleh Muhammad Daud Bahari, pemain Universiti Kebangsaan Malaysia yang berasal dari Selangor. Kita lihat ulang tayang bagaimana pemain nombor 13 Universiti Malaya iaitu Muhammad Zamri Ramli tadi dikasari. Sepakan percuma dari jarak 35 meter yang akan diambil oleh pemain nombor 9 untuk pasukan Universiti Malaya itu Muhammad Syukur. Satu rembatan terus, cantik tetapi sayang sedikit tersasar di sebelah kanan pintu gol. Dibiarkan saja oleh Muhammad Farizwan Kamarudin, penjaga gol Universiti Kebangsaan Malaysia. Satu teknik sepakan menarik daripada Syukur. Kita dapat apakan bagaimana beliau tenang mengambil masa ketika melakukan tandukan, tetapi sayangnya lencongan bola itu terlalu keluar. Ini adalah kali pertama aksi perlawanan akhir Piala Menteri Pendidikan dilangsungkan di luar daripada UiTM. Dalam 3 perlawanan akhir sebelum ini, semua perlawanan akhir telah dijalankan di Stadium UiTM di Shah Alam. Dan ini juga dalam 2 perlawanan ataupun dalam 2 edisi akhir untuk Piala Menteri Pendidikan, menyaksikan pasukan UiTM kecewa apabila mereka tersingkir di peringkat separuh akhir Hasni Nizam. Walaupun pasukan UiTM seperti mana yang kita ketahui adalah merupakan pasukan bola sepak yang ditubuhkan khas dan diletakkan di dalam program khas, iaitu projek kecemerlangan sukan bola sepak di UiTM yang diletakkan sebagai pusat kecemerlangan sukan tersebut. Walaupun UiTM kecewa dengan 2 kali tewas di peringkat separuh akhir, saya mengharapkan pemain-pemain mereka tidak berputus asa. Pujian harus diberikan kepada UKM dan juga UM yang sentiasa membuat persediaan yang begitu rapi bagi memastikan pasukan mereka berada pada tahap yang begitu meyakinkan. Dan kita telah melihat bahawa kesungguhan yang ditunjukkan oleh universiti lain, walaupun mereka tidak diletakkan di dalam projek kecemerlangan sukan bola sepak,
tetapi mereka juga tidak ingin ketinggalan. Mereka juga berusaha untuk mencari pemain-pemain terbaik sebagaimana yang dilakukan oleh Universiti Kebangsaan Malaysia sekarang ini apabila mereka berjaya mendapatkan 6 pemain Harimau Muda C untuk bersama dengan skuad, dan 5 daripada mereka diturunkan dalam peronan akhir pada petang ini. Kita lihat bagaimana kekasaran yang berlaku ke atas Helmi Hariri yang dilakukan oleh Muhammad Zamri Ramli untuk sepakan percuma kepada Universiti Kebangsaan Malaysia. Satu hantaran ke dalam kotak penalti. Masih dapat dikawal oleh pemain-pemain pertahanan Universiti Malaya yang mereka memberikan komitmen yang begitu baik setakat ini. Turun membantu barisan pertahanan. Satu hantaran mencari Muhammad Zamri Ramli. Cantik satu hantaran ke tengah. Walaupun dapat melakukan satu hantaran lintang, tetapi agak lemah. Hantaran lintang yang dilakukan oleh Muhammad Zamri Ramli tadi dapat dipatahkan oleh pemain pertahanan Universiti Kebangsaan Malaysia yang dapat kita lihat, iaitu Muhammad Sufian Saad. Faiz perlu lebih berhati-hati untuk melihat setiap larian sebenarnya yang dilakukan oleh Zamri, kerana pemain itu begitu rajin dan satu disiplin tahanan yang baik dipamerkan oleh pemain Universiti Malaya. Barisan tengah Universiti Malaya yang diketuai oleh Kapten Afiq Amsyar perlu menyaingi kehebatan barisan tengah Universiti Kebangsaan Malaysia kerana mereka mempunyai pemain Harimau Muda C, Muhammad Azri Zulkifli, dan juga pemain yang berpengalaman Muhammad Daud Bahari yang berada di barisan tengah untuk pasukan Universiti Kebangsaan Malaysia. Kapten pasukan untuk pasukan UKM Hafizuddin Sulaiman. Dijatuhkan pula di situ oleh Muhammad Hasbi Husin yang melakukan kekasaran ke atas Fitri Daim. Satu kalah bola yang menarik daripada Fitri dengan kekuatan fizikalnya, tapi Hasbi terlalu tergopoh-gopoh untuk memberi tekanan. Kita masih ingat pada perlawanan akhir 2012 bagaimana K. Ruben, pemain kebangsaan yang menjaringkan gol pada minit akhir untuk menyamakan kedudukan dan seterusnya membawa UKM bermain dalam masa tambahan dan seterusnya muncul juara bagi musim 2012 Piala Menteri Pengajian Tinggi pada waktu itu. Cantik pergerakan Muhammad Hasbi Husin melarikan bola sekarang ini. Azrul Hisham Talib, satu hantaran cuba mencari Muhammad Hasbi Husin, tetapi dapat dipatahkan dengan baik oleh pemain nombor 4 pasukan UKM iaitu Faiz Bandung. Gerakan dari sebelah kiri menerusi Gusti Ishak, hantaran ke belakang kepada Ahmad Azridin, pemain Harimau Muda C. Satu hantaran Fafus yang cuba mencari Helmi Hariri, tetapi bola sudah pun keluar. Ahmad perlu lebih tenang untuk melakukan serangan kerana agak tergopoh-gopoh ketika melakukan hantaran, kerana beliau boleh bermain dulu dengan pemain-pemain midfield yang berada di sekitarnya, terutamanya Helmi, daripada melakukan hantaran jauh. UM mengatur gerakan. Sekali lagi kita lihat Muhammad Zamri Ramli yang sudah pastilah menjadi sandaran utama untuk pasukan Universiti Malaya. Tetapi apapun Muhammad Faiz Bandung, pemain nombor 4, pemain pertahanan untuk pasukan UKM yang kental sekali. Tetapi apapun sekarang ini satu gerakan daripada Universiti Malaya yang dilakukan oleh pemain nombor 16 iaitu Azrul Hisham Taib tadi yang dapat disekat oleh pemain UKM. Nombor 8 ialah Fitri Zaim, Muhammad Azri Zulkifli. Cantik kawalan Muhammad Bazli Kamarudin. Agak sukar pemain-pemain UKM untuk melakukan hantaran-hantaran di celah-celah pemain kerana kita perhatikan begitu padat
pemain-pemain UM berada di dalam kawasan defending third mereka. Azul Hisham Taib. Satu hantaran ke tengah mencari Muhammad Hasbi Hussein. Kawalan yang baik dari Muhammad Hasbi, tetapi lorongan yang sudah pun dapat dibaca oleh Muhammad Sufian Saad. Masih lagi Universiti Melaya mengatur gerakan Muhammad Rizal Lasang. Afiq Amsar, satu hantaran ke tengah. Andrew sekarang ini peluang untuk Universiti Melaya. Walaupun dia cuba untuk memintas Helmi Hariri, bola sudah pun dapat dikeluarkan oleh bek kanan bagi pasukan Universiti Kebangsaan Malaysia. Kita melihat persefahaman yang agak baik yang ditunjukkan oleh pemain Universiti Melaya, Hasnizam, kerana mereka sebenarnya sudah lama beraksi bersama. Yang lebih penting kita dapat perhatikan mereka bergerak satu unit, kerana kita boleh perhatikan setiap pemain-pemain itu akan mengekori pergerakan rakan-rakannya, dan ini kita boleh lihat sudut-sudut yang sentiasa ada. Perjalanan bola sepak Piala Menteri Pendidikan 2013 untuk merebut hadiah utama kejohanan bernilai RM30,000. Tempat ketiga sudah pun dimenangi oleh Multimedia University ataupun Universiti Multimedia apabila menewaskan UiTM. Cuma kita menunggu siapakah yang akan muncul juara bagi tahun 2013 ini di antara Universiti Melaya dan juga Universiti Kebangsaan Malaysia. Asnan, bek kiri untuk pasukan Universiti Kebangsaan. Lemah. Tolakan dapat dirampas oleh Muhammad Rizal Lasing. Dikawal oleh Hasbi. Kembali kepada Muhammad Rizal, pemain yang berasal dari Sabah ini. Dapat mengelecekkan. Cantik kawalan pemain ini, tetapi terlalu kuat pula tolakan yang dilakukan oleh Muhammad Rizal Lasang. Asnan perlu lebih berhati-hati dengan setiap clearance yang dilakukan olehnya, kerana kita dapat perhatian sudah 2 kali beliau melakukan kesilapan. Namun sayangnya sekiranya Rizal lebih tenang, mampu untuk melakukan gelecekan, menewaskan Asnan, sudah tentu Hasbi mampu melakukan sesuatu di dalam kawasan penalti. Ahmad Azruddin melakukan hantaran kepada Muhammad Aziz Zulkifli, tetapi sudah pun dapat dikawal oleh Andrew di situ. Terlepas pula kawalan yang dilakukan oleh Andrew, lontaran ke dalam. Muhammad Aziz Zulkifli diasak di situ oleh Muhammad Bazli Kamaruddin. Satu kawalan bola yang kurang kemas sebenarnya dilakukan oleh Azri, dan pujian harus diberikan kepada Hasbi yang terus memberi tekanan kepada pemain UKM. Sepakan percuma untuk Universiti Melaya. Ahmad Syahidan cuba mencari Muhammad Hasbi Hussein. Asakan daripada sebelah kiri pintu gol UKM. Satu dami yang cantik dan cubaan yang tepat sekali yang dilakukan oleh Azul Hisham Taib, tetapi dapat diselamatkan oleh Muhammad Farizwan Kamaruddin. Kita melihat kecekapan pemain penjaga gol Harimau Muda C ini yang dapat membaca pergerakan ini. Satu hantaran ke dalam, perhatikan bagaimana kombinasi yang begitu baik dan juga timing serta teknik yang dipamerkan oleh pemain UM ini. Namun kita perhatikan bagaimana begitu tenangnya penjaga gol pasukan UKM, Farizwan. Muhammad Aziz Zulkifli, Faiz Bandung. Muhammad Daud Bahari. Walaupun reputasi UKM lebih menyerlah dalam perlawanan ini, tetapi kita melihat bagaimana UM ataupun Universiti Melaya pada awalnya telah pun menunjukkan bahawa mereka sebenarnya perlu diberikan perhatian oleh pemain-pemain UKM. Muhammad Aziz Zulkifli dan juga Muhammad Daud Bahari. Kembali kepada Muhammad Azri. Satu kekasaran. Kita lihat
Muhammad Zamri Ramli dilayangkan kad kuning kerana dia tadi memintis Fitri Daim. Pemain UKM memakai jersey nombor 8. Satu terjahan ataupun halangan yang keras dilakukan oleh pemain UM terhadap pemain nombor 8 Fitri. Dan kita perhatikan Fitri menggunakan kekuatan dan kepantasannya untuk mengawal bola dengan begitu baik. Sepakan percuma yang akan diambil oleh Fitri Daim, pemain yang berasal dari Kedah. Apakah satu rembatan terus? Satu cubaan terus dilakukan, tetapi walaupun tidaklah begitu kencang, tetapi tersasar di sebelah kanan pintu gol Universiti Melaya. Dalam sesi begitu, Fitri perlu menggunakan ketinggian sebenarnya yang dimiliki oleh Ahmad, Helmi dan juga Gusti. Kerana dengan ketinggian itu sudah tentu akan memberi tekanan kepada benteng pertahanan pasukan UM. Kita tidak dapat melihat percubaan-percubaan yang padu yang dilakukan oleh pemain-pemain di peringkat liga, di peringkat universiti ini, Asnizam. Cubaan-cubaan yang dengan rembatan-rembatan padu yang mungkin boleh memberikan kesukaran kepada penjaga gol. Ya, dalam situasi yang begitu padat di dalam kawasan pertahanan, mereka perlu menggunakan kebijaksanaan sebagaimana melakukan rembatan jarak jauh, tidak-tidaknya menguji penjaga gol. Dan keistimewaan itu sebenarnya dimiliki oleh Helmi, Ahmad dan juga Gusti bagi pasukan UKM. Tidak termasuk K. Ruben. Kerana itulah kelebihan yang dimiliki oleh pemain kebangsaan K. Ruben yang berada dalam senarai simpanan dalam perlawanan akhir pada petang. Satu lagi kekasaran yang dilakukan kali ini dilakukan oleh Ashraf Rosli ke atas Fitri Daim. Kita lihat satu tackle yang dilakukan oleh pemain Universiti Melaya ini. Satu lagi sepakan percuma di tempat yang sama. Yang akan kali ini tugas untuk mengambil sepakan ini diambil oleh Muhammad Aziz Zulkifli yang telah menyumbangkan 3 gol untuk UKM pada Piala Menteri Pendidikan ini. Oh, tetapi satu hantaran pendek peluang sekarang ini, tetapi sudah pun diasak di situ. Agak lambat pergerakan ataupun Fitri Daim tadi apabila menerima umpanan yang dilakukan oleh Muhammad Aziz Zulkifli. Itu satu idea yang baik, namun sayangnya sentuhan sama daripada Fitri kurang kemas. Azrul Hisham menolak ke belakang. Cantik kawan Syahrul Azri. Muhammad Hasbi Husin pula diasakkan. Diasak oleh pemain nombor 24 iaitu Asnan. Cantik daripada pemain nombor 6 Afi Amsar. Peluang sekarang ni Muhammad Bazli. Oh, tetapi rembatan Bazli tertampan pemain pertahanan UKM iaitu Faiz Bandung. Dapat dilarikan sekarang ini oleh pemain UKM. Satu pergerakan larian pantas daripada Gusti Ishak. Peluang Gusti Ishak sekali lagi cantik, tetapi dapat dirampas ataupun pergerakan yang sudah dapat dibaca oleh Ashraf Rosli. Pemain tahanan pasukan UM perlu lebih berhati-hati dengan setiap serangan balas. Dan kita perhatikan kawalan yang kurang kemas daripada Gusti dan Ashraf dapat memintas. Sekiranya Gusti membiarkan dan seterusnya melakukan rembatan kaki kiri, sudah tentu ruang itu mampu untuk memberi tekanan. Sepakan penjuru untuk UKM. Satu hantaran yang rendah. Mudah saja dapat dikeluarkan oleh pemain pertahanan Universiti Melaya. Sepakan penjuru yang tidak digunakan sebaik-baiknya oleh pemain Universiti Kebangsaan Malaysia. Cantik pergerakan Muhammad Azri Zulkifli. Bergerak dari sebelah kanan yang dapat kita lihat sekarang ini. Nombor 9 ialah Ahmad Azruddin. Kembali kepada Muhammad Azruddin. Satu hantaran jauh cuba mencari Fitri Daim. Kawalan yang baik daripada Fitri. Tetapi hantarannya cuba mencari Ahmad Azruddin.
sudah pun dah dapat dikawal oleh pemain UM. Muhammad Azri Zulkifli dapat merampas bola untuk pasukan UKM. Satu antaran kena cantik. Oh, tetapi sayang sekali. Rempatan Fitri Daim yang mempunyai peluang yang begitu baik tadi, tetapi melambung tinggi di atas palang gol. Kesilapan yang dilakukan oleh benteng pertahanan pasukan UM yang memberi ruang kepada Azri untuk melakukan hantaran. Kita perhatikan tidak ada seorang pemain yang mengekori Fitri. Namun sayangnya sekiranya Fitri lebih tenang menggunakan kaki dalam daripada melakukan volley ataupun scissor kick, saya kira beliau mampu untuk menjaringkan gol. Itu antara peluang terbaik yang dimiliki oleh UKM dalam separuh masa yang pertama ini setelah perlawanan berlangsung 24 minit. Manakala Universiti Melaya juga telah melepaskan satu peluang keemasan. Azrul Hisham Taib bergerak dari sebelah kanan, masuk ke dalam kotak penalti menewaskan Faiz Bandung. Masih Azrul Hisham. Oh, tetapi dia di-tackle ataupun satu terjahan kekasaran yang dilakukan oleh Kapten pasukan Universiti Kebangsaan Malaysia Hafizuddin Sulaiman. Untuk sepakan penalti diberikan dan kad kuning diberikan kepada Kapten pasukan UKM Hafizuddin Sulaiman. Dan penalti diberikan kepada Universiti Melaya. Satu kawalan bola yang menarik menggunakan kepantasannya, dan disitulah sebenarnya kesilapan yang dilakukan oleh ketua pasukan UKM Hafizuddin yang menghalang dengan sengaja pemain UM. Azrul Hisham Taib yang kita dapat lihat mengalami kecederaan pada ketika ini. Tetapi apapun pergerakan ataupun sumbangan pemain ini, setakat ini begitu bermakna kerana dia telah memberikan sepakan penalti kepada pasukan Universiti Melaya apabila pengadil Jiwana dan Punia Multi memberikan sepakan penalti kepada Universiti Melaya dan juga kad kuning yang dilayangkan kepada Hafizuddin Sulaiman. Di mana kesilapan sebenarnya yang dilakukan oleh benteng pertahanan di sebelah kanan, iaitu Sufian yang membiarkan Azrul berada di posisi yang tepat untuk membuka ruang dan seterusnya dapat mengawal bola dengan baik. Namun sayangnya Hafizuddin terlalu terburu-buru untuk melakukan terjahan. Sekiranya beliau boleh delay sebentar, menunggu sokongan daripada rakan-rakan untuk memberi bantuan, sudah pasti sepakan penalti ini tidak akan berlaku. Dan tumpuan kepada pemain yang akan mengambil sepakan penalti untuk pasukan Universiti Melaya. Siapakah yang akan mengambil sepakan ini? Oh, satu tembakan cantik, gol. Gol pertama ataupun mungkin retake ataupun sepakan semula. Retake yang ditunjukkan oleh pengadil, yang terpaksa diambil semula oleh pemain nombor 9 iaitu Muhammad Syukur. Pemain yang sememangnya ditugaskan selalunya ataupun seringnya ditugaskan untuk mengambil sepakan percuma dan juga sepakan penalti. Whistle belum ditiupkan oleh pengadil. Dan kali kedua bagaimana? Kali ini masuk, berubah arah. Dia membuat keputusan menukar arah haluan untuk memberikan jaringan pertama untuk Universiti Melaya 1-0. Kita perhatikan bagaimana dengan tenangnya Syukur ketika beliau ingin membuat sepakan dan telah memutuskan ke manakah arah yang perlu beliau lakukan, walaupun pada awalnya sepakan pertamanya dilakukan semula. Dan di sinilah penjaga gol pasukan UKM Farizwan tidak dapat mengagak sepakan yang dilakukan oleh Syukur. Dan itulah kedudukan sudah pun berubah pada minit ke-25. Pemain nombor 9 yang berasal daripada Langkawi, Kedah, Muhammad Syukur, menjaringkan gol yang pertama untuk Universiti Melaya. Muhammad Syukur Zakaria. Tetapi apapun gerakan sekarang Muhammad Azri, tetapi rempatan Muhammad Azri Zulkifli. UKM yang mengatur gerakan balas, tetapi rempatan Muhammad Azri agak lemah. Terkeluar di sebelah kanan pintu gol Universiti Melaya. Walaupun banyak gerakan-gerakan yang dilakukan oleh UKM, tetapi belum benar-benar teruji. Penjaga gol Universiti Melaya itu Muhammad Ahmad Syahidan.
Tetapi pintu gol Universiti Kebangsaan Malaysia walaupun jarang-jarang diuji, tetapi telah pun dibolosi apabila sepakan penalti yang diambil oleh Muhammad Syukur, memberikan Universiti Malaya sekarang ini sedang mendoli UKM dengan 1-0. Pemain UKM perlu lebih fokus dengan setiap gerakan yang mereka lakukan, terutamanya pemain-pemain midfield yang diketuai oleh Helmi, Asnan, Azri dan juga Gusti. Mereka perlu menggunakan ketinggian yang dimiliki Ahmad di bahagian depan. Azrul Hisham Taib, sekali lagi kita lihat hantaran yang menarik yang dilakukan oleh pemain ini. Cuba mencari Muhammad Zamri Ramli tetapi terlalu kuat. Terus kepada penjaga gol UKM Muhammad Farizwan Kamarudin. Tendangan yang begitu kuat, tendangan yang baik dilakukan oleh Muhammad Farizwan Kamarudin hingga ke 3 suku Padang. Tetapi apapun, kita lihat bagaimana pergerakan yang dilakukan ataupun asakan yang dilakukan oleh UKM yang dapat dipatahkan oleh pemain Universiti Malaya. Hafizuddin Sulaiman, kapten pasukan Universiti Malaya yang dilayangkan kad kuning kerana melakukan kekasaran ke atas Azrul Hisham Taib sebentar tadi untuk menyumbang kepada sepakan penalti. Jurulatih UKM yang dapat kita lihat, Sulaiman Husin, yang telah membawa pasukan UKM untuk juara pada tahun 2012 ataupun pada tahun lalu, walaupun mula membimbing pasukan UKM sejak 2009. Lebih menarik tentang pasukan Universiti Malaya ini, pemain-pemain mereka begitu rajin melakukan larian-larian dari berbelakang, dan kita perhatikan bagaimana Hasbi yang sentiasa bergerak untuk memberi tekanan kepada benteng tahanan pasukan UKM yang diketuai oleh Hafizuddin. UKM mengatur gerakan. Merusuh pemain nombor 23 Muhammad Azri Zulkifli. Bergerak di sebelah kiri Helmi Hariri, pantas masuk ke dalam kotak tadi. Helmi, satu hantaran ke tengah tetapi lemah. Terus kepada penjaga gol Universiti Malaya Ahmad Syahidan. Pergerakan pemain yang berasal dari Kelantan ini kita lihat. Ya, satu gerakan kelembutan badan yang menarik, bagaimana memperdayakan Ashraf, namun sayangnya ketika melakukan hantaran itu tidak tepat ke arah rakannya. Universiti Kebangsaan terus mengatur serangan. Ahmad Azridin, Muhammad Aziz Zulkifli, tapi sudah pun dapat dibaca dan dirampas kembali oleh pemain Universiti Malaya. Berpusing-pusing di situ Azrul Hisham Taib, pemain lincah untuk pasukan Universiti Malaya ini. Merupakan, bolehlah saya katakan, pemain ini sememangnya perlu diberikan perhatian oleh pemain UKM. Asnan, Helmi Hariri dan kembali Ahmad Azridin bahagian tengah yang sememangnya meletakkan pemain-pemain Harimau Muda C bagi dia memperkukuhkan kekuatan pasukan UKM. Tetapi apapun setakat ini, UM dapat mengimbangi kelebihan yang dimiliki oleh UKM ini, Hasnizam. Dan di sinilah sebenarnya menguji kebijaksanaan pemain-pemain midfield pasukan UKM untuk sentiasa bergerak, terutamanya Helmi perlu menyusup masuk ataupun membuat larian-larian ke dalam kawasan penalti, memberi tekanan sebenarnya dan membuka ruang kepada pemain penyerang seperti Ahmad untuk melakukan sesuatu. Muhammad Rizal Lasang, pemain daripada Sabah yang memakai jersey nombor 7, pemain Universiti Malaya walaupun bertubuh agak kecil, tetapi merupakan antara pemain yang lincah untuk pasukan Universiti Malaya kerana mereka mempunyai beberapa pemain yang saya lihat begitu lincah seperti Azrul Hisham Taib. Sepakan percuma terus ke dalam kotak penalti tetapi terlalu tinggi. Oh, apakah sememangnya itu tindakan yang disengajakan oleh Muhammad Farizwan Kamarudin, penjaga gol Universiti Kebangsaan Malaysia. Satu sepakan yang saya kira sia-sia, namun di situlah sebenarnya
Farizwan perlu lebih berhati-hati dengan jangkaan yang dilakukan oleh beliau. Sekiranya bola itu dibantu sedikit oleh angin, sudah tentu akan masuk. Hafizuddin Sulaiman, Kapten pasukan UKM yang sudah pun menerima satu kad kuning, perlu berhati-hati dalam perlawanan ini. Tetapi kita melihat bagaimana Ahmad Azruddin dikasari. Satu kedudukan yang agak berbahaya untuk Indonesia Melaya. Ya, satu tarikan ataupun halangan yang keras dilakukan oleh Ashraf, dan di sinilah pemain UKM perlu mengambil kesempatan dengan ketinggian sebenarnya yang dimiliki oleh Ahmad, Helmi dan juga Asnan, kerana sudah beberapa kali sepakan bebas dilakukan ataupun diperoleh oleh UKM di luar kawasan penalti. Kita melihat apakah Muhammad Azri Zulkifli yang akan mengambil sepakan ini. Pemain Harimau Muda Si yang berasal dari Kedah telah menyumbangkan 3 gol. Tapi masih ada kita melihat apakah komunikasi yang perlu dilakukan di antara Fitri Daim dan juga Muhammad Azri Zulkifli. Apakah satu percubaan terus? Ya, satu rembatan terus. Tetapi rendah terlepas tangkapan Muhammad Syahidan. Dia diasak di situ oleh dua pemain UKM, iaitu Ahmad Azruddin, begitu juga dengan Fitri Daim, untuk memberikan sepakan gol kepada Indonesia Melaya. Satu sepakan yang begitu baik dilakukan oleh Azri, walaupun tepat ke arah Syahidan, tapi Syahidan agak begitu gopoh ketika melakukan dakapan. Dan di sinilah pemain-pemain penyerang pasukan UKM perlu lebih alert. UKM sudah pastilah ingin menambahkan koleksi kejuaraan, kerana mereka muncul juara buat pertama kali pada musim 2012. Ahmad Azruddin sekarang ni cuba melepasi kawalan pemain pertahanan UM, iaitu Muhammad Syukur, tetapi sudah pun dapat disekat, dapat dipatahkan oleh pemain-pemain pertahanan UM yang setakat ini beraksi begitu baik sekali, begitu mantap. Walaupun mereka berdepan dengan pemain-pemain Harimau Muda Si seperti Gusti Ishak, Helmi Hariri dan juga Ahmad Azruddin sebenarnya, Azizam. Ya, kita perhatikan mereka begitu berdisiplin. Apabila saja hilang bola, pemain-pemain UM ni akan balik ke kawasan mereka untuk berkumpul ataupun berkampung. Ini agak menyukarkan pemain UKM untuk melakukan larian ataupun hantaran-hantaran di celah-celah pemain. Dan di sinilah sekali lagi kita harapkan Azri, Helmi, Gusti mampu untuk menggunakan pengalamannya bagi merencana atau merancangkan gerakan-gerakan yang kreatif. Fitri Daim, pemain daripada Kedah yang digandingkan bersama dengan Ahmad Azruddin. Pemain Harimau Muda Si, kekasaran dilakukan oleh Helmi Hariri ke atas pemain Universiti Melaya Syahrul Azri. Kita lihat bagaimana kekasaran yang dilakukan. Ya, pujian harus diberikan pada Syahrul yang bertindak pantas untuk menghalang tolakan yang dilakukan oleh pemain UKM, yang mana beliau berjaya memintas Helmi dan akhirnya Helmi melakukan kesilapan. Muhammad Hasbi Husin cuba mencari Andrew, tetapi tolakan keluar terpaksa dilakukan oleh Muhammad Sufian Saad. Fitri Daim, tetapi terlalu ke belakang pula hantaran dilakukan oleh Fitri Daim yang cuba mencari Helmi Hariri. Ya, Fitri perlu lebih tenang kerana daripada melakukan hantaran untuk mencari Helmi, lebih baik beliau menggunakan ataupun mencari Ahmad yang lebih hampir dengannya.
Ais Bandung berdepan dengan Muhammad Zamri Rosli. Lontaran ke dalam kepada Yusri Melaya. Syahrul Azri cuba mencari Azrul Hisham Taib, tetapi bola sudah pun dapat dikeluarkan daripada kawasan kotak penalti oleh pemain UKM iaitu Hasnan. Andrew Bazli Kamarudin, satu hantaran ke dalam kotak penalti. Peluang kepada tetapi rembatan yang dilakukan oleh Muhammad Rizal Lasang lemah. Sekali lagi cubaan jauh yang dilakukan oleh pemain Universiti Melaya iaitu Syazrul Azri yang tepat kepada penjaga gol UKM. Pemain-pemain pertahanan pasukan UKM terutamanya Hasnan perlu lebih fokus dengan setiap larian-larian yang dilakukan oleh pemain-pemain pasukan UM terutamanya Hasbi dan juga Afiq. Pemain-pemain Universiti Melaya yang beraksi dengan bersemangat sekali dalam perlawanan akhir ini. Tetapi kekasaran sekali lagi kita dapat lihat yang dilakukan ke atas Ahmad Azridin, pemain ataupun penjaring utama untuk pasukan UKM. Satu terjahan lewat sebenarnya dilakukan oleh Ashraf yang harus diberikan kepada main nombor 9 Ahmad yang sentiasa memberi tekanan kepada benteng pertahanan pasukan UM yang diketuai oleh Syukur. Ahmad Azridin, penyerang UKM daripada Harimau Muda C yang berusia 18 tahun. Ahmad Syahidan. Kita ingin melihat kelibat ataupun aksi penjaga gol Universiti Melaya ini untuk mengekang rembatan yang akan dilakukan oleh Gusti Ishak. Sekali lagi kita dapat melihat rembatan yang agak kurang bermutu yang ditunjukkan oleh pemain ini, Hasnizam. Bagaimana Gusti perlu lebih tenang ketika melakukan sepakan bila perlu melihat siapakah target man yang perlu dicari. Sebagaimana yang saya katakan, ketinggian yang dimiliki oleh Ahmad, Helmi dan juga Asnan mampu untuk melakukan tandukan. Peluang untuk Universiti Melaya sekarang ini. Satu hantaran ke tengah. Tetapi hantaran ke tengah itu sudah dapat dipotong oleh pemain nombor 24 iaitu Asnan. Masih lagi pemain-pemain Universiti Melaya mengawal keadaan. Syahrul Azri, cantik Syahrul. Tetapi sudah pun dirampas oleh Hafizuddin Sulaiman yang sudah dapat memintas lorongan yang cuba dilakukan oleh Syahrul Azri. Andrew naik ke atas itu Muhammad Bazli Kamarudin, tetapi masih lagi dalam kawalan Andrew yang melakukan hantaran. Peluang kepada UKM. Hasbi rembatan gol. Azrul Hisham Taib, pemain nombor 16, menjadikan kedudukan 2-0 untuk Universiti Melaya sekarang ini mendahului UKM. Satu serangan yang tiba-tiba yang dilakukan membolehkan Azrul Hisham Taib melepaskan satu rembatan kencang, menjadikan kedudukan sekarang ini Universiti Melaya 2, UKM 0. Sekali lagi kita lihat bagaimana kesilapan sebenarnya yang dilakukan oleh pemain pertahanan pasukan UKM yang memberi ruang kepada Azrul untuk melakukan rembatan. Dan di sinilah bagaimana kesilapan sebenarnya yang dilakukan oleh ketua pasukan Hafizuddin yang tidak memberi tekanan kepada Azrul. Dan ruang itu digunakan dengan sebaiknya, melepaskan satu rembatan dengan teknik yang begitu padu. Yang sudah saya katakan tadi, pemain ini, pemain nombor 16 untuk pasukan Universiti Melaya ini memang perlu diberi perhatian oleh pemain-pemain UKM. Kerana Azrul Hisham Taib ini pemain yang bergerak begitu lincah sekali. Dan sekaligus menyaksikan bagaimana dia menyumbangkan jaringan yang kedua untuk Universiti Melaya. Kalau jaringan yang pertama tadi dia menjadi penyumbang apabila dia dikasari dalam kotak penalti. Tetapi kali ini dia sendiri yang menghasilkan jaringan yang kedua untuk Universiti Melaya. Pemain yang berasal daripada Perlis. Inilah kelebihan beraksi di gelanggang sendiri ini, Azizam, yang digunakan sebaiknya oleh UM setakat ini. Kalau kita perhatikan setiap pemain UM ini tidak memberi ruang langsung kepada
pemain-pemain UKM untuk melakukan hantaran. Mereka akan terus menutup ruang, memberi tekanan. Berbeza dengan pemain-pemain UKM yang memberi ruang kepada pemain-pemain UM untuk melakukan hantaran dan juga larian. Helmi Hariri cuba mencari Gusti Ishak, tetapi sudah pendapat pintas oleh pemain Universiti Malaya. Satu gerakan daripada UKM. Muhammad Azri Zulkifli sudah pendapat dipintas. Sekali lagi kita dapat melihat barisan pertahanan Universiti Malaya yang begitu rajin mereka turun untuk membantu barisan pertahanan. Pertukaran yang terpaksa dilakukan oleh UKM dengan Faiz Bandung dibawa keluar dan K. Ruben dibawa masuk. Faiz Bandung, pemain yang mewakili yang beraksi dalam Asian University Game di Laos. Tetapi kali ini kita melihat apakah kemasukan K. Ruben ini boleh kita katakan sudah agak terlewat untuk separuh masa yang pertama. Sudah tentu dengan kemasukan K. Ruben ini sudah pasti akan memberikan semangat pada pemain-pemain UKM untuk bangkit memberi tentangan kepada pemain-pemain UM. Di mana kita ketahui Ruben adalah seorang pemain yang mempunyai azam yang tinggi, selain juga mempunyai kepimpinan yang begitu baik. Dan sudah pastilah kita akan dapat melihat mungkin selepas ini sepakan percuma khususnya dari luar kotak penalti yang mungkin akan diserahkan kepada K. Ruben. Apapun permainan, hanya menunggu tiupan whistle untuk tamat bagi separuh masa yang pertama ini dengan 2 minit masa tambahan yang diberikan oleh pengadil. Asnan, Fitri Daim kembali mencari Muhammad Azri Zulkifli ataupun sebenarnya Helmi Hariri. Sekali lagi kita dapat melihat kad kuning dilayangkan kepada pemain nombor 24 iaitu Hasnan apabila dia mengasari back kanan untuk pasukan Universiti Malaya. Satu terjahan yang keras sebenarnya dilakukan oleh Asnan terhadap pemain UM itu Syahrul Azri yang tercedera, manakala Asnan pemain nombor 24 yang berasal dari Kedah untuk pasukan Universiti Kebangsaan Malaysia ini dilayangkan kad kuning. Sudah 2 kad kuning diterima oleh UKM dalam perlawanan ini, manakala 1 kad kuning diterima oleh pemain Universiti Malaya iaitu Muhammad Zamri Ramli. Jurulatih Universiti Kebangsaan Malaysia Sulaiman Husin pasti berada dalam keadaan yang agak resah. Apakah dengan kemasukan 5 pemain Harimau Muda C ini sebenarnya masih tidak dapat memantapkan kombinasi ataupun persefahaman di antara pemain-pemain UKM ini, Hasnizam? Sebenarnya pemain-pemain UKM perlu mempelbagaikan corak permainan kerana kita perhatikan mereka agak sukar untuk menembusi pertahanan pasukan UM. Sudah tentu di situlah pemain-pemain midfield perlu melakukan rembatan-rembatan jarak jauh, tidak-tidaknya memberi tekanan kepada penjaga pasukan UM. K. Ruben, sayang. Tiba-tiba K. Ruben, walaupun kita dapat melihat tadi apabila loose ball, dia sempat juga melakukan rembatan walaupun tersasar sedikit di sebelah kanan pintu gol Universiti Malaya. Itulah kelebihan yang dimiliki oleh K. Ruben yang bijak menggunakan ruang untuk melepaskan satu rembatan, dan di sinilah pemain-pemain pertahanan pasukan UM terutamanya Syukur perlu lebih berhati-hati dengan setiap gerakan ataupun larian yang dilakukan oleh Ruben. Dan itulah dia, saudara, tamat perlawanan separuh masa yang pertama, perlawanan akhir bola sepak Piala Menteri Pendidikan 2013 dengan Universiti Malaya sekarang ini sedang mendahului UKM dengan 2-0, gol yang dihasilkan oleh Muhammad Syukur dan juga Hazrul Hisham Taib.
2 untuk Universiti Malaya dan 0 untuk Universiti Kebangsaan Malaysia. Perlawanan separuh masa yang pertama Piala Menteri Pendidikan 2013.